Daripada program ini sendiri, kita kata 2 dalam 1, 3 dalam 1. Cuma kelainannya pada kali ini, kita menerima tetamu istimewa iaitu Ini adalah satu program yang namakan Mahabbah Al-Quran bagi Hawa Naka. So saya nampak program ini cukup baik dengan kehadiran yang begitu menggalakkan, dan yang bagusnya ialah dalam program ini selain daripada wanita itu mencintai Al-Quran, tapi ada juga aktiviti-aktiviti lain seperti sumbangan kepada orang-orang asnaf dan daripada mualaf, okey. Daripada program ini sendiri, kita kata 2 dalam 1, 3 dalam 1 dalam masa kita menikmati Al-Quran, sambil itu juga kita menerima sumbangan yang begitu baik daripada Al-Bayan. hari ini sebenarnya tahun kelima kita adakan Majlis Khatam Al-Quran bersempena dengan bulan Ramadan, dan cuma kelainannya pada kali ini kita menerima tetamu istimewa iaitu isteri Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia, yang mana kehadiran beliau amat menyuntik semangat kepada peserta-peserta kita lah yang menunggu daripada mula sampai ke akhir. Dan selain itu saya lihat bahawa kerjasama antara Hawa Melaka bersama dengan Al-Bayan Group ini tidak hanya terhenti di sini, dan insyaAllah kita akan ada lagi banyak program-program kebajikan. Selepas ni Hawa akan pergi ke kawasan-kawasan tertentu untuk kita bawa isteri pemimpin mendekati kelompok-kelompok yang memerlukan.